Polis akan menjalankan siasatan berhubung satu insiden kekecohan yang dipercayai berlaku di sebuah kedai makan di kawasan Permas Jaya, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan memaklumkan bahawa setakat ini pihaknya telah menerima satu laporan daripada seorang individu yang mendakwa terlibat dalam kejadian berkenaan sekitar jam 9.12 malam. Menurut beliau, siasatan awal sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian serta individu yang terlibat. Namun, sehingga kini tiada laporan lain diterima termasuk daripada pemilik premis atau seorang lagi individu yang berada di lokasi. Terdahulu, satu rakaman video berdurasi 1 minit 29 saat tular di media sosial memaparkan suasana di sebuah kedai makan sebelum beberapa lelaki berpakaian gelap dilihat berada di sekitar kawasan tersebut. Situasi kemudiannya bertukar tegang selepas berlaku pertikaian melibatkan dua individu. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada pihak berkuasa.